sedang mencari barang keperluan asas lah. Lepas ni barang-barang semua kita akan pack dan bawa ke PD Jaya insyaAllah. Kita sampaikan bantuan ni di sana. Okey bang, untuk kemudahan mungkin rakan-rakan dari Malaysia nanti mau beli barang di sini. Nama saya Saiful, tokonya di Tungkup, toko Sumber Baru, untuk menjual bahan-bahan sembako yang terlengkap, semacam minyak, beras dan yang lain-lain. Harganya pun bisanya terjangkau. Okey, harga yang kami dapat di kedai ni juga agak bagus, iaitu untuk 5 kilo beras dengan kualiti yang bagus, harga hanya RM65,000 dengan jumlah yang banyak lah. Kita beli jumlah borong itu 150 pack. Gula RM19,000 untuk 1 kilo, dan minyak juga 1 kilo dapat RM22,000 dengan minyak kualiti bagus lah. Dengan jumlah sumbangan total yang kita akan berikan sebanyak 150 keluarga yang akan menerima nanti di PD Jaya insyaAllah. Digalakkan jugalah nanti kalau ada rakan-rakan kita daripada NGO yang lain ataupun para dermawan daripada Malaysia ingin mendapatkan barangan, boleh hadir ke toko ini, di kedai ini insyaAllah. Boleh terus hubungi saudara Saiful. Alhamdulillah selesai beli barangan asas dapur, itu beras, gula dan minyak. Sekarang ni kami menunggu pick up lah, ada kenderaan yang akan mengambil sebelum meneruskan perjalanan 2.5 jam ke PD Jaya insyaAllah. Kita masih buka peluang kepada semua rakyat Malaysia yang ingin menyumbang korban banjir di Aceh, dan boleh terus berhubung dengan Mapim wilayah Persekutuan.